Hai, Assalamualaikum semua. Saya Bro Jeb dan selamat datang kembali ke channel Bro Jeb Share ni. Apa khabar semua? Pada yang baru, terima kasih singgah dalam video ni. Okey, baik. Mungkin ramai pada korang yang suka buat konten long form video dan nak buat sekali short form video. Maksudnya video yang horizontal dan juga vertical. Jadi, pada korang yang selalu shoot gunakan smartphone, saya nak kongsikan satu aplikasi yang baik untuk korang shoot dalam satu rakaman sahaja, tapi korang boleh dapat dua angle, which is vertical dan juga horizontal sekali. Rupa dia macam ni guys. See, atas ni korang punya video yang vertical shot, bawah ni horizontal sesuai untuk YouTube. Menarik kan? Jadi satu kali shoot korang boleh dapat dua platform. Mungkin akan ada yang komen, kenapa tak shoot sahaja horizontal macam ni, dan bila nak buat shot tu kita crop. Lain guys, dia punya quality akan drop ataupun kurang kalau korang just buat simply macam tu. Okay, so aplikasi yang saya maksudkan adalah Reframe. Okay, Reframe. Okay, boleh nampak sini Reframe. Saya akan try record dulu screen supaya korang boleh nampak guys. Okay, dia punya aplikasi. Benda ni sangat membantulah kepada korang yang suka buat video yang horizontal dan juga vertical dalam satu masa yang sama tanpa rosakkan kualiti video tu. Sangat membantu kan korang nak shoot untuk short form video ataupun TikTok. Boleh sekali gunakan video tu untuk horizontal kegunaan YouTube. Okay, so aplikasi dia Reframe macam ni. Okay, bila korang buka dia akan jadi macam ni guys. Cuma bila korang first time buka tu dia akan muncul pop-up untuk subscription. Walaupun ada subscription tu, dia RM20 sebulan lebih kurang, tapi korang boleh off kan sebab yang tu in-app purchase. Kalau korang nak setting-setting yang advance, baru korang boleh apply yang pro tu, okay, yang berbayar. Tapi kalau korang sekadar nak record video macam ni sahaja dan dapatkan dua footage sekaligus ni, tak perlu pun nak subscribe. So kiranya aplikasi ni percuma guys. Okay, di sini akan korang nampak atas tu memanglah vertical, bawah ni horizontal. Okay, korang akan perasan nanti dia punya quality dan juga frame, dia punya framing tu. Okay, so di sini bawah, kita tengok bahagian atas dulu. Okay, atas ni bila korang klik yang ni, dia akan ada teleprompter. Kalau korang yang jenis tak tahu nak cakap apa dalam video kan, boleh try tulis skrip sini, masukkan skrip, tulis sini skrip korang, dan terus boleh muncul pada skrin ni. Dia akan muncul di sinilah, dan juga ada speed. Kemudian ada filter. Korang boleh gunakan filter. Bawah ni ada filter vivid, warm, cool. Kalau korang malas nak edit, korang terus boleh gunakan filter tu. Okay, bahagian bawah tu pula korang boleh adjust setting. Okay. Okay, sini korang boleh letakkan flash dan juga lens. Saya akan gunakan yang lens satu kali zoom sahaja macam ni. Okay, dan korang boleh onkan dia punya grid, kamera depan ataupun kamera belakang guys. Tengok ni. Yang ni saya gunakan kamera depan. Nice. Okay, boleh gunakan kamera belakang. Kita onkan grid. Then setting tu korang masukkan setting. Tengok default kamera gunakan back camera. And then kalau korang nak gunakan features pro ni macam face tracking ni kan, yang tu korang kena bayar. Tapi kita nak dapatkan rakaman dua angle tu sekaligus, tak perlu pun nak subscribe yang pro ni guys. Okay, saya suka gunakan quality 4K, full resolution, FPS 24 ataupun 30. Okay, bergantung. Yang ni korang boleh adjust guys. Sini ada enable teleprompter. Alright, so bila korang sudah record kan, ni bahagian kamera dia. Bila korang sudah record, dia akan masuk dalam album ataupun gallery di sini. Di sinilah korang boleh download video tu dan edit korang punya video. Okay, jom kita try buat satu video. Macam ni kan. Saya try record, korang boleh nampak kan. Hai, Assalamualaikum. Ini adalah kualiti kita tengah testing aplikasi Reframe. Okay, atas ni video yang short ataupun vertical, bawah ni pula horizontal guys. Okay, kalau korang rasa terlalu dekat, boleh tukar dia punya lens pada 0.5. Okay, sekarang ni 0.5. Dia sudah jauh. Atas ni, okay, atas ni short, bawah ni horizontal. Ini adalah kualiti daripada aplikasi Reframe and cut. So bila korang tak subscribe tu kan, dia akan keluarkanlah iklan-iklan macam ni. Alright, so just teruskan saja. Enjoying the apps? Yes. Kita buka dalam album.
So video tu akan nampak bahagian sini guys. Okay. So bahagian album korang akan dapat video yang vertical dan juga horizontal macam ni. Korang boleh download kedua-duanya ataupun terus boleh upload ke YouTube dan juga social media yang lain. Memang menarik guys. Okay, saya akan try download dulu kedua-dua ni. Save to video and then save to video. Kedua-dua ni. Alright, so sekarang ni, ini video horizontal. Bila kita check dia punya info. Okay. Alright, bila kita check dia punya info. Dia guna, okay, ni bahagian info landscape. Alright, so yang seterusnya pula adalah shot, vertical shot. Atas tu portrait. Portrait ataupun landscape. Beza dia bila korang gunakan horizontal macam ni, dia tak akan dapat capture bahagian bawah. Tapi bila korang gunakan horizontal, dia akan dapat capture atas dan bawah. Beza tau, bila korang gunakan yang ni dan bila crop, dia punya resolution akan berkurang, pixel dia pun akan berkurang. Sebab itulah video korang tak berkualiti. Bila korang rakam horizontal ataupun landscape macam ni, bila crop, dia akan jadi pecah guys. Macam tu. Okay, so kalau korang jenis yang nak shoot dua konten dalam satu masa yang sama, boleh gunakan reframe aplikasi yang jenis macam ni guys. Alright, so mungkin korang boleh dapat sesuatu daripada video ni. Korang boleh komen adakah korang akan gunakan apps ni untuk buat konten. Bagi aku akan gunakan sebab dia membantulah. Korang tak perlu lagi nak crop, korang just boleh dapat kualiti yang sangat berkualiti, kualiti yang high quality untuk setiap shot, portrait dan juga horizontal. Alright, so kalau korang dapat sesuatu, komen dan juga share video ni kepada kawan-kawan. Assalamualaikum, bye-bye.